Saya Nur Aziani Perti Ibrahim, berumur 38 tahun dan mempunyai seorang anak. Saya bekerja sebagai kerani proton servis. Oh, Puan fikir idea nak buka kedai bahulu macam mana, maksudnya bila benda tu start nak buka tu? Dalam PKP lah macam tu lah. Dan waktu tu kan boleh buat pengeluaran KUSP kan. Jadi bermodalkan duit KUSP tu, saya buat modal untuk membuat bahulu. Ini pun masih baru lagi buka lah. Sebelum ni Abang Ipar yang meniaga kat sini. Lepas tu, selepas PKP saya duduk kat sini. Oh, ada pendapatan. Puan tahu nak buat bahulu ni? Puan ada belajar dari siapa ke? Suami, asal suami memang dia sebelum ni dia bekerja dengan abang dia. Oh, sekarang kita nak pergi kepada proses pembuatan bahulu. Yang pertama, Okey, mula kita masukkan telur, kita mesinkan telur dalam 25 minit. Selepas 25 minit, kita masukkan gula. Gula dalam 5 minit. Selepas 5 minit, kita akan masukkan gandum. Kita guna telur grade A lah yang selalu kita guna. Daripada proses tadi tu, kita nak masukkan gandum lah. Oh, masukkan gandum lah. Okey, sekarang ni saya nampak Puan nak buat perisa pandan Sekarang ni perisa pandan. Selepas daripada sana, kita bubuh perisa pandan. Selepas itu kita bubuh gandum je lah. Oh, gandum je lah masuk sini dengan perisa je lah. Dengan perisa. Kalau original tu tak payah masukkan apa ni lah. Oh. Tak payah masukkan. Macam buat selalu dalam 2-3 minit je satu besen. Hanya dalam 2-3 minit je kita adun je. Kalau selagi tak cair macam ni, kita tambah tepung lagi lah. Selagi tak jadi dia punya, kita nak tekstur tu, selagi tu lah kita tambah tepung. Dia selalu tekstur dia macam gini lah. Dia macam tak terlalu pekat lah. Selalu tekstur dia macam gini lah. Dia macam tak terlalu pekat lah. Tak terlampau, bukan tak terlampau pekat dan tak terlampau cair. Oh. Okey, ni bahulu-bahulu yang siap. Okey, kalau ni bahulu. Yang ini bahulu biasa, bahulu gula biasa, original. Oh, kalau yang ini sama juga. Kalau yang ini bahulu pandan. Oh, bahulu pandan. Okey, ni adalah proses lepas pembakaran. Kalau kita tengok ni masak sempurna kan? Okey, kita pakai ni. Dapur masak apa ni? Bahulu ni. Tadi kita dah pergi kepada proses pembakaran. Sekarang ni kita nak buat proses untuk pembungkusan pula. Okay, saya tahu dekat sini ada 2 pembungkusan. Satu dalam bekas, satu dalam plastik. Dalam plastik lah. Okey, kalau macam kita nak buat pembungkusan dalam ni semua ni, selalu bahulu tu dia kena sejuk dulu lah. Sejukkan dulu lah. Baru boleh letak dalam bekas ataupun dalam plastik. Kalau kita bubuh ketika dia panas, bahulu tak akan cepat rosak lah. Sebab dia akan berpeluh. Dia macam cepat habis ni lah. Maksudnya bahulu tak akan jadi lembik. Dia tak jadi crunchy lah. Lalu kalau macam bahulu-bahulu ni kan, kalau dah masuk dalam bekas ni, tahan berapa lama? 2 minggu. 2 minggu? Oh, lama juga ni. So kalau dalam bekas ni selalunya bekas ni kita akan buat dalam 18 biji. Oh, 18 biji. 18 biji, isi RM9, bekas RM2. Jadi RM11 lah satu. Okey. Korang jadi bekas ni satu RM11, ada 18 biji. Okey, kalau macam yang sana tu yang bahulu bahulu bunga. Yang ni kita ada 40 biji, RM15. Bahulu ni RM1, 3 biji. Oh, RM1 biji. Okey. Kalau macam yang dalam plastik tak macam ni? Yang dalam packaging ni dia 6 biji, RM3. Satu packaging dia ada jadi RM3 lah, dia ada 6 biji. Jadi kalau contoh yang bahulu yang dah sejuk dengan bahulu yang panas-panas lagi, dia sama harga lah? Harga sama saja. Cuma kalau kita nak packing memang kita kena sejukkan lah.
Oh, okey. Jadi bahulu yang ada kat sini, yang bentuk-bentuk yang ada yang macam macam ni dan yang bentuk bunga ni macam ni lah. yang ni nama dia apa yang bahulu Yang ni kita boleh letak nama dia bahulu bunga. Bahulu bunga lah. Kalau yang ni bahulu biasa lah. Oh, selalu macam range harga macam sama je lah dengan pandan. Pandan dan biasa harga sama. 2 biji 1 ribu. Terima kasihlah Kak Puan kerana sudi nak luangkan masa bersama kami untuk cakap pasal bahulu puan ni lah. Satu lagi saya nak tanya pasal sebelum saya mengakhiri lah kan. Macam contoh lah, bahulu ni kan bahulu orang kata makanan-makanan tradisional. Bagi puan, dia logik lagi tak kalau macam pada masa hadapan bahulu ni dikekalkan? Wajib lah. Untuk mengelakkan daripada kita makan macam kedis tu ke apa? Maksudnya macam benda-benda tak elok lah. Maksudnya bahulu ni boleh kita kena kekalkan sebab dia makanan tradisional. Okey, nampak tu nasihat yang sangat bernas ketika korang-korang. Okey, kalau macam tu sekian daripada saya. Terima kasih Puan. Sama.